Bang, cuba breakdown kos untuk buka car wash automatik kat luar bandar macam dekat Tumpat, Kelantan. Aloh, boleh berlakon. Selamat datang ke negeri Kelantan. Normally untuk car wash yang automatik macam ni, dia panggil tunnel wash. Yang kereta masuk dalam terowong melalui mesin air high pressure. Lepas dia tembak air, dia sapukan dengan sabun. Bila kereta dah bersih, ada blower yang tiup air tu tanpa kita perlu keluar daripada kereta. Berapa kos untuk set up car wash automatik ni? Jom kita breakdown. Kita buat cost estimation untuk kos permulaan. Sebuah mesin cucian automatik ni kalau convert dalam ringgit RM175,000. Untuk shipping dan juga pemasangan kita estimate RM50,000. Untuk premis dan renovation kita bajetkan RM50,000 juga. Sewa premis RM4,000. 2 plus 1 RM12,000. Bertapak sebelah petrol pump. Bahan untuk cucian, aksesori dan juga lain-lain kita bajetkan RM10,000. Lesen dan juga permit kita letak RM5,000. Baju Melayu kucing yang saya pakai elok terletak ni harga RM169 je. Total up kos permulaan adalah RM302,000. Kita identify pula dia punya kos operasi, kos bulanan. Sewa tapak ataupun premis tadi RM4,000. Elektrik dan air kita bajetkan RM3,000. Untuk pekerja kalau ada 2 orang RM4,000. Bahan cucian dan juga maintenance kita letaklah RM2,000 kat sini. Untuk marketing RM2,000 juga. Total up kos operasi bulanan adalah RM12,000 ke RM15,000. Berapa target sale ataupun potensi pendapatan? Automatic car wash ni tak mahal, selalunya dalam RM10 untuk kereta sedan. Bajet sehari ada 70 kereta yang datang cuci. Potensi income untuk sehari RM700. Total potensi sale kalau kita buka direct sebulan 30 hari bersamaan dengan RM21,000. Sale RM21,000 tolak dengan kos bulanan RM15,000. Maka dekat situ potensi keuntungan RM6,000 sebulan. Kita boleh maintain figure ni berapa lama untuk dapatkan dia punya ROI. Modal permulaan tadi RM302,000. Keuntungan bulanan adalah RM6,000. Tempoh untuk balik modal kurang lebih 4 ke 5 tahun. Ini hanyalah anggaran kasar. Kalau korang nak buat bisnes yang ratus-ratus ribu ni, hire lah konsultan. Bisnes apa yang menarik untuk kita breakdown untuk next video? Cuba korang komen.